Seterusnya, Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan peningkatan trafik lebih 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak menjelang sambutan Aidilfitri di rangkaian lebuh rayanya. Hari berkenaan dijangka pada 27 hingga 29 Mac selain selepas perayaan pada 4 hingga 6 April ini. Ketua Pegawai Operasi Plus, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi berkata, bagi mengurangkan kesesakan, laluan Smart Lane akan diaktifkan di 28 lokasi tumpuan. Untuk makluman semua, mana-mana laluan kecemasan yang kita aktifkan Smart Lane, semua ada papan tanda dan sila guna bila lampu hijau tu mengeliplah flashing. Kalau tak flashing maknanya dia tak aktif, nanti kan pihak polis saman. Tambahnya, ketika musim perayaan, had laju pengguna lebuh raya adalah sekitar 60 km sejam dan dilarang memandu di lorong kecemasan di lokasi lain yang tidak diaktifkan. Mengulas lanjut, larangan kenderaan berat pula akan dikenakan selama 2 hari, iaitu pada sebelum dan selepas perayaan. Sempena Syawal ini, Plus turut memperkenalkan ciri baru dalam aplikasi mudah alih My Plus TTA yang membolehkan pengguna merancang perjalanan sepanjang musim perayaan.